Sekarang kita dalam perjalanan ke Ipoh. Korang tahu tak? Train KTM komuter bukan satu jenis je. Benarnya, dekat komuter utara ni ada 3 jenis train, iaitu kelas 92 SCS ataupun 6 car set yang ada 6 coach. Ada juga kelas 83 EMU Electric Multiple Unit yang ada 3 coach. Ni juga ada 2 jenis, yang biasa dengan Skypark set. Boleh je try naik semua train sebab boleh dapatkan pengalaman travel yang berbeza. Tambang perjalanan Taiping ke Ipoh RM6.80. Murah kan? Inilah bandar Ipoh, lokasi kedua untuk misi kita hari ini. Kalau korang nak naik KTM komuter untuk datang ke Ipoh, memang ada berita baik. Laluan utama seperti Ipoh, Butterworth, Padang Besar memang ada frekuensi tetap. So memang senang nak planning. Kalau nak buat perjalanan harian, walaupun pergi belajar ke, nak balik kampung ke, pergi cuti ke, memang mudah. Rupa-rupanya Ipoh ni dikenali sebagai syurga makanan. Bukan zaman sekarang je, tapi sejak dulu lagi. Cakap pasal makanan, tempat ni famous untuk kopitiam klasik sampai ke nasi kandar legend. So, kalau korang suka jalan, cari, makan, Ipoh lah tempatnya. Fun fact, stesen Ipoh juga dikenali sebagai Taj Mahal Ipoh disebabkan desain dan rupa macam Taj Mahal. Gaya seni bina ni digelar sebagai Moorish dan Edwardian Barok. Inilah hasil kerja arkitek British Arthur Benison Hubbard yang juga rekai bangunan Sultan Abdul Samad dan bangunan kereta api Kuala Lumpur. Bonus fact, antara view yang paling unik dari perjalanan Butterworth ke Ipoh adalah bila train melintasi Tasik Bukit Merah menggunakan akuedak sepanjang 3.5 km. Kalau nak tengok pemandangan yang amat cantik tu, bolehlah tengok episod 1 sebab view tu memang healing. Perhatian Encik Han, sama seperti di Taiping sebelum ini, anda perlu survive di Ipoh dengan bajet hanya RM250 sahaja mengikuti peraturan yang telah pun dihantar. Tak ada hal, jom kita mulakan perjalanan. Okay guys, ni homestay kita orang untuk malam ni dekat Ipoh. Nama dia The Brownstone Hostel. Let's go. Okay, so dekat tempat ni korang boleh tengok dia punya decoration, dia punya design memang sangat rustic, memang sangat retro. Dia bagi vibe macam tinggal dekat homestay dekat kampung tu, tapi with a touch of modern. So sekarang bagi Han check in dulu ya. Hi. Hi. Thank you very much. Jom nak tengok bilik. So kalau tengok dekat sini, dia punya decoration, dia punya design memang sangat kondusif untuk orang yang suka buat backpacking, nak travel. Kalau travel seorang ataupun travel secara couple, pasangan pun baik kak. Tengok dia punya design, dia punya decoration is very rustic tapi ada touch of modern juga. Jom. Okay, ini kita orang punya bilik. Okay, let's take a look. Ho, besar kak guys. Tengok ada kucing lagi. Berapa harga satu malam ni? Dia cakap harga dekat sini satu malam
RM145 je guys untuk bilik macam ni. Baik. Korang tahu tak? Homestay Hostel Brownstone ni ada tingkat atas lagi. Let's take a look guys. I pun belum tengok. Ho! Look at that guys. Ada lounge juga. So, kalau dah letak beg dekat bilik semua, bilik yang cantik tu, datang atas, santai je. Tengok, ada bean bag, ada orang main dengan kucing lagi. Weh, best lah tu. Bukan je lounge kat dalam guys. Tengok tingkat atas ni, palm outdoor. Ada rasa nature, vibe of peacefulness. Kalau nak rasa tenang, nak rasa chill, kalau suka nature punya vibe, boleh datang tingkat atas ni. Santai dekat sini kak. Weh, tapi Han pun rasa macam lapar sikit lah sekarang. Oh, well, tempat tinggal dah settle. So, jom makan tengah hari. Kalau cakap pasal makan kat Ipoh, ramai yang akan cadangkan nasi ganja dekat Yong Suan. Tapi hari ini, Han nak cadangkan satu tempat yang tak kurang hebat kak. Rahmat. Tempat ni dah buka sejak 1960-an guys. And memang terkenal untuk nasi kandar dia. Inilah dia korang. Trademark restoran Rahmat ni, nasi kandar Rahmat. So apa yang special tentang nasi kandar Rahmat ni? Bagi Han bagi tahu korang. Yang pertama, tengok nasi dia dengan kuah campur dia. Kuah pun ada banyak jenis. Masa pilih ayam pula, ayam ada 3 pilihan. Apa pilihan tu? Ayam masak bawang, ayam madu, ayam merah. So dengar ni macam standard je. Tapi apa yang paling penting tentang nasi kandar Rahmat ni? Harga ni. Korang tahu tak berapa harga tu? RM7.20. Korang murah kan? Memang murah. Okey, Han pun dah rasa lapar sangat ni. Jom kita rasa nasi kandar Rahmat. Yang ayam yang pertama, I nak try ayam masak bawang. Jom. Ho guys. Tengok ayam tu. Tekstur dia memang lembut. Tak sabar nak try ni. Ayam masak bawang, kenalah makan dengan nasi dengan kuah sikit. Dia punya bawang memang cukup rasa. Gabung dengan ayam yang lembut tu, sedap. Ayam yang pertama ya guys. So, jom kita cuba ayam madu pula. Untuk peminat ayam madu, ni memang ayam best. Mak ayam ni memang ada tekstur dengan flavor. Rasa dia manis. Rasa dia manis tapi tak terlalu manis. Dan dia punya ayam pun luar memang ada coating madu tu, tapi dalam masih lembut, masih juicy. Dan ayam yang ketiga, ayam masak merah. Jom cuba. Han memang suka ayam masak merah. So, sekali dah rasa, memang dah sedap lah. So, untuk I rasa Rahmat ni memang bagi offer yang sangat berbaloi. Sebab dapat nasi, dapat kuah campur dan sayur campur ni bersama dengan satu pilihan ayam. Harga RM7.20 je guys. So,
Kalau korang nak cari nasi kandar yang sedap dan berbaloi, jawapannya nasi kandar Rahmat. Makan dulu ya guys. Alright guys, so petang ni kita makan nasi kandar kan? So, Han ada true story untuk korang. Today, masa Han check-in dekat homestay, ada satu aunty yang cadangkan tempat yang baru dan sangat special dekat Ipoh. Nama dia Celapas Tea Kadai. Ha, tengok ni guys. Celapas Tea Kadai ni memang ada banyak pilihan dekat menu dia orang. So sebenarnya Celapas Tea Kadai ni kebanyakan resipi diorang berasal dari India Selatan. Paling maksimum pun tak sampai RM10 guys. So tunggu apa lagi? Jom kita cuba. Nama dia baji. So baji pisang ni kita patut makan bersama chutney. Dekat kedai ni dia bagi chutney kelapa dan chutney tomato. Jom cuba. Kita cuba baji cili. Tekstur cili tu memang ada rasa pedas sikit, tapi dengan chutney semua tu dia punya rasa memang rasa sangat lengkap. Ni nama dia thosai. Jom. Best gak? Thosai ni memang ada tekstur yang sangat appetizing. Masa I ambil satu kali pun, I rasa macam nak ambil lagi. Oh, kalau saya seorang dan saya lapar, mungkin dapat makan 4-5 thosai. Settle. Okay guys, so untuk yang ketiga, Han akan tunjukkan satu kategori terus, iaitu apam. Apam coklat ni korang memang suka. Last but not least, takkan kita datang Celapas Tea Kadai tanpa cuba diorang punya minuman, diorang punya air kan? So, dekat sini kita ada teh, ada kopi, ada Horlicks dan ada Boost. Ni teh dan kopi juga origin dari India juga. Dan apa yang special dekat kedai ni, diorang pakai susu lembu yang fresh guys. Bukan susu dalam tin susu lembu fresh. Oh, rasa memang macam Milo. And it has that chocolate flavour tau. Rasa dia memang chocolatey. And also dengan susu tu creamy. So untuk orang yang suka Milo ais, orang yang suka Milo panas, oh, cubalah Boost. Tak salah pun. Weh, Han rasa dia makan untuk satu kampung ni. Tapi Han jamin korang, kalau korang nak makan makanan otentik dari India, nak rasa experience ataupun pengalaman yang baru, datanglah kedai ni. Han dah kenyang, hati dah penuh, balik. Hari yang panjang sangat ni. Penat lah. Tapi janji makan puas-puas. Okay guys, pergi mandi je. Okay, sekarang rasa segar dah. And guys, it is time to go to bed. Esok kena makan sarapan pagi kak, pada tidur awal lah. Alright guys, good night, sampai esok.